Apakah orang yang tak mau dengar nasihat dan ajaran Islam yang ditetapkan sentiasa berdalih untuk mudahkan kehidupan mereka. Dia ada kata yang menggoda manusia tadi ialah iblis. Tapi iblis nombor 2 jahat. Yang paling jahat nafsu kita tu sendiri. Yang jenis manusia ni yang sentiasa suka dan seronok dengan kehidupan dunia. Lepas tu kita tengok yang hebat-hebat di Kuala Lumpur, rumah saja berpuluh-puluh juta harga. Nak rumah tu 12 juta, 15 juta, rumah saja. Kereta 4 juta, 5 juta bukan sebuah. 5-6 buah seorang. Tak? Kakak terbang London, kakak terbang Amerika. Benda biasa bagi dia. PT dalam bank 20 juta, 60 juta pula. Nak? Seronoknya dia dengan dunia. Kalau gitu sekalipun, kalau dia meninggalkan hukum-hukum Islam, maka dia kena seksa dalam kubur lagi, siapa ke dalam api neraka. Apatah kita hak boleh berang ni, hak meninggalkan rukun-rukun, hak dak semayang, rumah dak jota-jota pun, atap bakar tapung gitu saja. Nak, kalau rumah batu, rumah murah gitu je. Karap dekong kali pintu pagar. Nak, boleh pakai potong sagar. Potong sagar meja pipong, belakang sterik macam meja pipong. Faham? Gitu saja. Hak hebat-hebat tu, Tan Sri apa semua di Kuala Lumpur tu. Dak mayang, nak katok. Hak lawan Islam ni habis nak katok lah kubur. Betul tak? Dah kita benda sangat. Nak? Baju 3 las 10 riyal. Lepas tu lawan Islam pula. Orang kaya di Kuala Lumpur tu, Tan Sri hak bisnes. Dia ada kalau ni nak shopping lagi beli di Kuala Berang. Ada tak? Ada tak? Dah di Kuala Lumpur je tak beli. Di luar negara. Kalau orang biasa tawang dengan jutawan. Orang puan ni, bini-bini ni kalau nak beli berlian pergi ke Switzerland, pergi ke Perang. Dan kalau nak beli pakaian pergi ke UK. Kalau nak beli beg tangan orang puan pergi ke US. Benda ni biasa di Kuala Lumpur orang kaya. Beg tangan kita ingat 280. 23,000, 21,000 beg tangan. Dah kalau beg tangan 21,000 takkan PT 8 riyal dalam. Tak. Dah kita dah tak nak dapat kemewahan itu dah tak. Dah. Tak usah kata di Las Vegas beli, kita pergi di pavilion untuk beg saja. Kuala Lumpur Bukit Bintang sebelah tu dia panggil pavilion. Kompleks Muslim belah yang paling mahal dalam Malaysia. Nak pegang baju anak selah t-shirt 480. Pegang kasut ayah 11,000. Mana gitu. Nak beli mana kasut 11,000. Dah patutlah lah cari luar dalam. Luar dalam murah sikit. 650. Nah. Dah kita benda ingat dapat. Dah bersama dengan ulama. Lebih-lebih lagi rugi. Nak. Hidup dak mewah dah. Akhirat pula kena kata.